Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan berkongsi mengenai topik generasi berbeza, tiada perlu dibanding, pandangan Arabella Elaine. Ellie Mazlan tolak 500,000 RM demi kekalkan hijab, prinsip hidup. Sheila Amzah tekankan kepentingan pemantauan bintang cilik. Ismail Izani pilih gaya hidup lebih tertutup demi kesejahteraan diri. Persiapan konsert mega di Stadium Nasional, penyanyi utama kekal fokus tanpa komen perbandingan. Puteri Aisyah luah rindu mendalam terhadap arwah ibu. Ayuh teruskan menonton dan terus bersama-sama Mr. Letup hingga ke penghujung video ini. Pelakon muda Arabella Elaine memilih pendekatan sederhana dalam melihat perbezaan generasi yang sering diperdebatkan masyarakat. Baginya, setiap individu hadir dengan latar belakang, keupayaan dan cara berfikir yang berbeza, justru perkara itu tidak seharusnya dijadikan punca pertelingkahan. Menurut Arabella Elaine Mohd John Yahya Robert Nelson, perbezaan pandangan antara generasi adalah sesuatu yang normal dan boleh ditangani melalui komunikasi yang matang. Katanya, perbandingan antara generasi bukan isu besar selagi setiap pihak saling menghormati dan memahami personaliti masing-masing. Pelakon berusia 21 tahun itu berkata demikian ketika ditemui pada pertunjukan Fashion Jekyll Raya 2026 di Jekyll Mall, baru-baru ini. Pada acara tersebut, Arabella turut diumumkan sebagai duta koleksi raya jenama tekstil dan fashion berkenaan yang mewakili generasi muda atau Gen Z. Bintang drama kelas tahanan Cikgu Hiragi dan generasi Perfect 10 itu turut berkongsi pandangan mengenai cabaran yang dihadapi anak muda masa kini, khususnya golongan Gen Z yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Jelas naib juara program Dewi Remaja 2023 itu, ramai anak muda mempunyai keinginan untuk bekerja dan berdikari. Namun realiti dunia dewasa yang lebih keras ada kalanya memberi tekanan emosi, terutamanya apabila harapan tidak seiring dengan apa yang diperoleh. Menurut Arabella, proses mencari arah dalam kehidupan memerlukan masa dan sokongan kerana bukan mudah untuk membina keyakinan serta kestabilan pada usia yang masih muda. Mengulas perjalanan kerjayanya sendiri, Arabella meluahkan rasa syukur dengan perkembangan yang diraih setakat ini. Katanya, peluang yang hadir dalam bidang seni berlaku lebih pantas daripada jangkaan dan ada banyak perkara yang datang di luar perancangannya. Bagaimanapun, Arabella menganggap segala pencapaian itu sebagai satu permulaan. Pada usia 21 tahun, dia percaya perjalanannya masih panjang dan bertekad untuk terus belajar, berkembang serta memanfaatkan setiap peluang yang hadir dengan sebaik mungkin. Pelakon dan penyanyi, Ellie Mazlan mendedahkan pernah menolak tawaran bernilai besar kerana tidak selari dengan pendirian pribadinya selepas memilih untuk berhijab. Menurut Ellie Mazlan atau nama sebenarnya Sharifah Aida Mazlina Syed Hanafi, tawaran berkenaan hadir pada peringkat awal penghijrahannya dan disertakan syarat yang menghendaki dia menanggalkan tudung. Walaupun jumlah bayaran yang ditawarkan mencecah ratusan ribu ringgit, Ellie menganggap ia bukan rezeki yang ditetapkan buat dirinya. Jelas Ellie, keputusan untuk mengenakan hijab bukan dibuat secara sementara, malah menjadi prinsip hidup yang tidak boleh dikompromi walau dengan bayaran yang lumayan. Pelantun lagu Usah Ditambah Bara yang tersimpan itu berkata demikian ketika ditemui pada acara Warna Lebaran Aryani Fashion Show 2026 yang berlangsung di sini, baru-baru ini. Mengulas lanjut, Ellie berkata dia menolak tawaran tersebut secara profesional dan berhemah meskipun pihak yang terlibat berulang kali menyatakan minat untuk bekerjasama. Katanya, sejak awal lagi dia sudah menjelaskan pendiriannya bahawa sebarang kerjasama hanya boleh diteruskan sekiranya imej bertudungnya dihormati. Ellie turut menegaskan bahawa imej bertudung tidak seharusnya menjadi penghalang dalam dunia kerjaya.
Sebaliknya, dia percaya rezeki akan tetap hadir dalam pelbagai bentuk selagi seseorang berpegang pada prinsip dan kepercayaan sendiri. Tambah Ellie, dia yakin setiap keputusan yang dibuat dengan niat baik akan digantikan dengan peluang lain yang lebih sesuai dan diberkati. Penyanyi terkenal, Sheila Amzah berpandangan kehidupan sebagai bintang cilik yang bermula terlalu awal boleh memberi kesan mendalam terhadap perkembangan diri seseorang, khususnya jika aspek emosi dan kesejahteraan mental tidak diberi perhatian sewajarnya. Berkongsi pengalaman pribadi, Sheila yang mula menapak dalam industri muzik sejak usia 9 tahun berkata, membesar dalam sorotan umum bukan sesuatu yang mudah, apatah lagi apabila proses pembesaran berlaku di bawah tekanan populariti dan ekspektasi orang sekeliling. Menurut Sheila, individu yang melalui fasa kanak-kanak sebagai figura awam sering terlepas peluang menikmati kehidupan normal seperti rakan sebaya lain, sekaligus memberi impak jangka panjang terhadap kesihatan mental dan fizikal. Katanya, pengalaman tersebut pernah mendorong dirinya mendapatkan bantuan profesional termasuk rawatan perubatan bagi menangani kesan yang dialami sepanjang perjalanan hidup sebagai anak seni sejak kecil. Sheila berkata demikian ketika ditemui pada sidang media konsert Resonance Sheila Amzah and Harmony 25 Years of Music and Memories yang berlangsung di Dewan Philharmonic Petronas, DFP, di sini, baru-baru ini. Bagaimanapun, Sheila atau nama penuhnya Nur Shahida Amir Hamzah menjelaskan bahawa kehidupan seorang bintang cilik boleh berkembang secara positif sekiranya mendapat sokongan menyeluruh dan seimbang, bukan sekadar fokus kepada pencapaian kerjaya semata-mata. Jelas penyanyi yang turut mencipta nama di China itu, kanak-kanak yang terlibat dalam industri hiburan memerlukan ruang untuk menjalani kehidupan asas seperti pendidikan, perkembangan emosi dan pengalaman sosial yang sihat. Tambahnya, tekanan sering timbul apabila golongan ini dianggap lebih matang hanya kerana sudah bekerja sejak usia muda, sedangkan hakikatnya mereka masih melalui fasa pembentukan diri. Menurut Sheila, kehilangan zaman kanak-kanak pada usia awal boleh menyebabkan kesan emosi yang hanya dirasai apabila mereka menginjak ke alam dewasa. Sehubungan itu, Sheila secara terbuka menyatakan pendiriannya untuk tidak menggalakkan kanak-kanak terjun ke dalam dunia hiburan terlalu awal, memandangkan perkembangan mental terutama fungsi bahagian hadapan otak masih belum stabil sepenuhnya pada usia muda. Katanya, pada peringkat tersebut, kanak-kanak cenderung menerima segala keputusan yang dibuat bagi pihak mereka tanpa mampu menilai baik atau buruk secara matang. Dalam perkembangan lain, Sheila bakal mengukir satu lagi pencapaian penting apabila mementaskan konsert solo sempena ulang tahun ke-25 penglibatannya dalam industri seni menerusi Resonance Sheila Amzah and Harmony 25 Years of Music and Memories yang dijadualkan berlangsung di DFP pada 9 Mei ini. Penyanyi Ismail Izani memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bersifat pribadi sebagai langkah menjaga kesejahteraan emosi serta kematangan diri. Menurut Ismail, pada fasa hidupnya kini, keutamaan diberikan kepada keseimbangan diri termasuk mengurus rutin harian dengan lebih sihat, selain aktif meneroka minat baharu khususnya dalam bidang sukan. Katanya, perubahan gaya hidup itu membuatkan dirinya lebih selesa dan memberi ruang untuk menikmati kehidupan tanpa tekanan berlebihan, walaupun dunia muzik masih kekal sebagai keutamaan utama dalam kerjayanya. Ismail berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pelancaran Bintang Universe 2026 yang berlangsung di Menara Simfoni, baru-baru ini. Mengulas keputusan untuk menghadkan pendedahan kehidupan pribadi, Ismail mengakui pengalaman lalu banyak membuka matanya mengenai kesan berkongsi terlalu banyak perkara di media sosial. Ujarnya, trend berkongsi isu pribadi secara terbuka termasuk hal keluarga dan hubungan membuatkan dia lebih berhati-hati, selain menimbulkan kebimbangan tentang normalisasi pendedahan berlebihan dalam dunia digital hari ini. Bagaimanapun, Ismail menegaskan setiap kesilapan yang pernah dilalui menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran yang membentuk kematangan dirinya hari ini. Katanya, pengalaman tersebut mengajarnya untuk lebih mengenali diri sendiri, selain memahami kepentingan menetapkan sempadan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam pada itu,
Ismail mengakui situasi dikhianati rakan bukan sesuatu yang asing, namun memilih untuk melihatnya sebagai realiti kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Menurutnya, langkah terbaik adalah mengecilkan lingkungan pergaulan dan lebih selektif dalam memilih individu yang berada di sekeliling. Ditanya mengenai soal hubungan peribadi, Ismail memilih untuk tidak berkongsi perkara tersebut secara terbuka bagi mengelakkan sebaran konflik atau salah faham, sama ada kepada diri sendiri maupun pihak lain. Tambahnya, ada kalanya berdiam diri adalah pilihan paling bijak selagi sesuatu perkara itu tidak perlu didedahkan. Bagi Ismail, menerima kekurangan diri, belajar daripada kesilapan dan terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik adalah prinsip yang dipegangnya dalam menjalani kehidupan hari ini. Ratu Rock Negara, Ella menegaskan tumpuan utamanya kini adalah memastikan konsert majlis tertinggi Rock Queen, Ella yang bakal berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 Februari ini berjalan dengan sempurna dan meninggalkan impak bermakna buat peminat. Menurut Ella, sebaran perbandingan yang mungkin timbul dengan konsert berskala besar lain di venue sama tidak memberi tekanan kepadanya, sebaliknya menjadi sumber motivasi untuk tampil lebih bertenaga dan yakin. Ujarnya, dorongan rakan-rakan serta sokongan peminat memberi kekuatan tambahan untuk terus melangkah, meskipun sedar budaya komen netizen sukar dielakkan dalam dunia hiburan hari ini. Ella berkata demikian ketika ditemui pada majlis makan tengah hari khas bersama media, sekaligus mengumumkan barisan artis jemputan bagi konsert berkenaan. Mengulas mengenai kritikan atau perbandingan di media sosial, penyanyi berusia 59 tahun itu memilih pendekatan tidak memberi reaksi kerana percaya tidak semua perkara wajar dilayan. Baginya, hanya pandangan yang membina dan memberi semangat wajar dijadikan panduan, manakala komen negatif tidak perlu diberi ruang kerana sifatnya yang sementara. Tambah Ella, tekanan yang dirasainya bukan berpunca daripada suara luar, sebaliknya tertumpu kepada aspek persiapan konsert agar setiap perincian berada pada tahap terbaik. Katanya, cabaran sebenar adalah memastikan segala perancangan, latihan dan susunan produksi berjalan lancar demi menjayakan misi mencipta satu lagi detik bersejarah dalam perjalanan seninya. Berkongsi perkembangan terkini persiapan konsert yang kini berbaki lebih 2 minggu, Ella memaklumkan keseluruhan persediaan berada pada landasan positif walaupun masih ada beberapa perkara kecil yang sedang diperhalusi. Dalam konsert solo mega tersebut, Ella bakal bergandingan dengan beberapa artis jemputan termasuk Amir Masdi, Sam Bangface, Tom Spider serta kumpulan The Boys yang turut membawa nostalgia era kegemilangan rock tempatan. Konsert anjuran Hitman Solutions dan Rock Queen itu mendapat sambutan menggalakkan apabila tiket dilaporkan hampir habis terjual sejak mula dibuka pada awal Disember lalu. Pelakon Puteri Aisyah menzahirkan rasa kehilangan yang sukar digambarkan selepas pemergian ibu tercinta, Allahyarham Norita Sulaiman, yang menghembuskan nafas terakhir pada Ahad lalu. Menerusi perkongsian di Instagram, Puteri Aisyah meluahkan perasaan rindu dan kasih sayang mendalam terhadap insan yang menjadi sumber kekuatan dan pendamping setia sepanjang kehidupannya. Dalam coretan penuh emosi itu, pelakon berusia 32 tahun tersebut menggambarkan arwah ibunya sebagai seorang wanita luar biasa yang sentiasa berkorban tanpa mengharapkan balasan, malah menjadi tulang belakang dalam setiap fase hidupnya. Puteri Aisyah turut berkongsi bahawa ibunya berdepan ujian kesihatan selama hampir sedekad, apabila berjuang melawan penyakit kanser dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Menurutnya, segala usaha dan kekuatan arwah untuk terus bertahan demi keluarga menjadi kenangan paling berharga yang akan kekal tersemat di hatinya buat selama-lamanya. Pelakon drama Terima Aku Seadanya itu juga meluahkan harapan agar ikatan kasih antara mereka tidak terputus meskipun dipisahkan oleh alam berbeza, malah menyifatkan kenangan bersama arwah sebagai sesuatu yang akan terus hidup dalam ingatannya. Perkongsian tersebut turut disertakan dengan beberapa foto lama yang merakam detik kebersamaan mereka, sekaligus menjadi simbol cinta seorang anak terhadap ibu yang tidak pernah pudar. Terdahulu, Puteri Aisyah memaklumkan bahawa Allahyarham Norita Sulaiman menghembuskan nafas terakhir pada 25 Januari lalu,
meninggalkan kesan mendalam bukan sahaja kepada keluarga, malah kepada peminat yang turut menzahirkan ucapan takziah dan doa. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.